Hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan yang baru. Di dalam sebuah kelas sains tahun 1, kelihatan seorang guru wanita yang penuh semangat sedang mengajar tentang topik benda hidup dan benda bukan hidup kepada murid-muridnya. Dia ialah Cikgu Sofia. Cikgu Sofia sedang berdiri di hadapan kelas dengan papan tulis yang dipenuhi dengan gambar-gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Okey murid-murid, hari ini cikgu nak ajar kamu tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Tajuk ini sangat penting kerana ia membantu kita mengenal pasti perbezaan antara dua jenis benda yang ada di sekeliling kita. Benda hidup ialah sesuatu yang boleh bergerak, tumbuh dan memerlukan makanan serta air untuk terus hidup. Contohnya, haiwan seperti ketam boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan pokok pula boleh tumbuh menjadi semakin besar dari semasa ke semasa. Jadi, ketam dan pokok merupakan contoh benda hidup. Selain itu, benda hidup juga memerlukan makanan dan air untuk terus hidup dan membesar. Tanpa makanan dan air, benda hidup tidak dapat bertahan lama. Sekarang, mari kita kenal pula apa itu benda bukan hidup. Benda bukan hidup ialah benda yang tidak boleh bergerak sendiri, tidak boleh tumbuh dan tidak memerlukan makanan ataupun air. Contohnya ialah batu, meja dan pensel. Semua ini tidak akan berubah atau membesar seperti benda hidup. Mari kita lihat di sekeliling kita sekarang. Cuba perhatikan mana satu benda hidup dan mana satu benda bukan hidup. Kebanyakan murid di dalam kelas kelihatan agak keliru. Mereka menggaruk kepala dan berbincang sesama sendiri. Ada yang seolah-olah tidak begitu faham tentang apa yang Cikgu Sofia ajar. Seorang murid yang terkena dengan rasa ingin tahunya kelihatan lebih keliru berbanding yang lain. Dia duduk di tempatnya, memegang pensel dan kelihatan berfikir panjang. Akhirnya, Faris mengangkat tangan. Cikgu, saya masih tak faham. Apa beza sebenarnya benda hidup dan benda bukan hidup? Bolehkah cikgu jelaskan lebih lanjut? Faris, itu soalan yang sangat bagus. Terima kasih kerana bertanya. Cikgu rasa bukan Faris sahaja yang kurang faham. Cikgu rasa kamu semua akan lebih seronok jika kita dapat melihat sendiri contoh-contoh benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi, apa kata kita semua keluar sebentar dan pergi ke taman di belakang kelas? Di sana nanti, kita boleh perhatikan dan bincangkan bersama-sama apa yang kita nampak. Jom semua ikut cikgu keluar sekarang. Semua murid termasuk Faris kelihatan teruja. Mereka bangun dari tempat duduk dan mengikuti Cikgu Sofia keluar dari kelas menuju ke taman yang indah di belakang sekolah mereka. Suasana di taman sangat menenangkan dengan bunga-bunga yang segar, serangga yang berterbangan, kolam ikan yang tenang dan batu-batu yang berselerak di sekitar taman. Lihat bunga-bunga yang cantik ini. Bunga ialah contoh yang jelas bagi benda hidup. Kenapa? Sebab bunga boleh tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar dan indah. Bunga juga memerlukan cahaya matahari, air dan nutrien dari tanah untuk terus hidup. Jika bunga tidak mendapat air yang cukup, ia akan menjadi layu dan akhirnya mati. Jadi, ingat ya, benda hidup seperti bunga ini memerlukan penjagaan untuk terus hidup dan sihat. Cikgu, kenapa bunga-bunga ini perlu cahaya matahari? Bagus pertanyaan kamu, Faris. Kenapa bunga ini perlukan cahaya matahari? Bunga-bunga ini memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses yang dipanggil fotosintesis, yang mana membantu mereka untuk tumbuh dengan sihat. Tanpa cahaya matahari, mereka tidak boleh menghasilkan makanan untuk diri mereka sendiri. Cikgu Sofia kemudian mengalihkan perhatian murid-murid kepada seekor serangga dan seekor burung yang sedang berterbangan di sekitar taman. Murid-murid, lihat burung dan serangga itu. Ia juga merupakan contoh benda hidup.
Burung dan serangga ini boleh bergerak dan memerlukan makanan, dan ia juga mempunyai sistem pernafasan untuk hidup. Kelihatan murid-murid yang lain juga lebih faham setelah diterangkan oleh Cikgu Sofia. Mereka kemudiannya mengikuti pergerakan serangga tersebut. Sekarang, mari kita lihat ikan-ikan di dalam kolam ini. Ikan adalah contoh benda hidup juga. Ia bernafas menggunakan oksigen yang ada di dalam air dan memerlukan makanan untuk terus hidup. Cikgu, bagaimana ikan bernafas dalam air? Okey, cara ikan bernafas di dalam air menggunakan insan. Insan boleh membantu ia mengambil oksigen dari air untuk bernafas. Ini merupakan cara ikan hidup di dalam air. Setelah selesai memberi penerangan, Cikgu Sofia meminta semua muridnya berkumpul semula di bawah pokok dan dia menyimpulkan pelajaran mereka sebelum kembali ke kelas semula. Okey murid-murid, sekarang kamu sudah faham dan tahu apa itu perbezaan benda hidup dan benda bukan hidup. Murid-murid kelihatan sedang mengangguk dan tersenyum. Kelihatan mereka lebih faham selepas Cikgu Sofia menerangkan perbezaan tersebut. Okey, baiklah. Bagi menguji sejauh mana kamu semua faham dengan penerangan saya sebentar tadi, mari kita ulang kaji semula topik ini dengan melihat apa yang ada di sekitar kamu sebagai contoh. Faris, bolehkah kita mula dengan benda hidup? Benda hidup ia terdiri daripada Ikan, burung, kumbang dan bunga. Bagaimana pula dengan benda bukan hidup ya Faris? Kerusi, bola, batu dan tong sampah. Betul, tepat sekali Faris. Nampaknya semuanya telah faham. Kalau begitu, mari kita pulang ke kelas semula dan mulakan dengan aktiviti penilaian yang seterusnya. Cikgu Sofia dan murid-muridnya berjalan kembali ke kelas dengan suasana yang lebih ceria dan penuh semangat kerana mereka kini lebih memahami konsep yang mereka pelajari. Di dalam kelas, Cikgu Sofia juga meneruskan pembelajaran dengan memberikan lembaran kerja kepada murid-muridnya. Di samping itu, dia juga membuat refleksi bersama muridnya sambil membuat aktiviti penilaian secara permainan interaktif iaitu Kahoot.